Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan fardu puasa. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas berhubung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Orang ramai di zaman Nabi SAW bila selesai bersembahyang Isya, haramlah kepada mereka makan, minum dan perempuan, yakni isteri-isteri. Maksudnya persetubuhan dengan isteri-isteri. Dan mereka terus berpuasa hingga ke malam keesokannya. Tiba-tiba ada seorang lelaki mengkhianati dirinya dengan menyetubuhi isterinya. Ketika itu dia telah pun bersembahyang Isya tapi belum lagi berbuka. Maka Allah Azza wa Jalla hendak menjadikan pengkhianatan lelaki itu terhadap dirinya itu sebagai kemudahan. Jadi sebab kepada kemudahan untuk orang-orang kemudian, untuk orang-orang lain, dan sebagai rukhsah dan manfaat untuk semua orang. Kerananya Allah SWT berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu sebelum ini mengkhianati diri-diri kamu. Dan ini adalah antara perkara hukum yang Allah telah berikan manfaatnya kepada manusia. Allah telah memberi kemudahan dan kesenangan kepada mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Bara, katanya seseorang itu, maknanya orang di zaman Nabi SAW, bila telah berpuasa lalu dia tertidur, dia tidak boleh makan sampai keesokan malam. Sirmah bin Qais Al-Ansari kebetulannya pulang kepada isterinya. Dia berpuasa. Dia bertanya isteri dia, adakah sesuatu yang ini makanan pada kamu? Isterinya menjawab, tidak ada. Tapi mudah-mudahan adalah, nanti saya pergi carikan untuk kamu. Dia pun pergi. Dan Sirmah tadi terlelap ataupun terlena. Bila isteri dia datang balik, isteri dia pun kata, rugilah kamu. Belum sampai separuh hari, keesokannya dia telah jatuh pingsan. Dianya sepanjang hari bekerja di tanahnya, yakni di ladang. Apa yang berlaku itu disebutkan kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu pada malam puasa, pada malam bulan Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, yakni bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Nabi SAW membaca ayat itu sampai kepada minal fajr, iaitu baca-baca lagi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Permulaan fardu puasa, ta'rif puasa, antara yang disebutkan iaitu seseorang menahan diri dia dengan ada niat menahan diri dia daripada makan, minum, istimna, mengeluarkan air mani, wal istiqa, dan muntah dengan sengaja dari fajar hingga maghrib. Lepas tu faedah puasa, banyak faedah lah. Antaranya hak paling besar ni hikmat. Jadi hikmat ni pun diambil daripada hadis-hadis, ada asas dia, ada mematahkan nafsu atau menghancurkan nafsu, wa qahrus syaitan, dan mengalahkan syaitan. Jadi lemah dia dengan kita puasa. Sebab apa? Kenyang tu adalah sungai dalam diri kita yang didatangi oleh syaitan. Ini hikmat. Mana kalau kenyang, syaitan mari. Macam sumber dia ada sungai. Lapar tu pula adalah sungai dalam ruh manusia yang didatangi oleh malaikat. Antaranya lagi ialah orang kaya, baru dia tahu nilai kelebihan dia berbanding dengan orang susah. Dia makan macam-macam, memang lebih daripada asas. Segala-gala, makan, minum, nikah, apa pun berbeza. Jadi kalau jaga-jaga Tuhan buat, dia tu jadi susah. Jadi dia ada ketikanya memikir, dari segi makan, tak boleh makan ni setara mana serut, tak boleh minum ni setara mana serut. Faham orang lain hak tak boleh, hak makan, hak asah pun tak boleh, lagu mana. Dia jadi bagi insaf lah. Selain daripada insaf, dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Dan ini semua mendorong dia mengasihani, bersipati kepada orang-orang susah. Lepas tu puasa ni start bila? Dalam agama kita ni, fardu puasa bulan Ramadan ini berlaku selepas daripada dipalingkan kiblat. Masa di Mekah tak puasa lagi. Puasa Ramadan ni tak ada lagi. Bila pergi ke Madinah, disuruh menghadap kepada Baitul Maqdis. Lepas tu dipalingkan kiblat, disuruh berkiblat ke arah Kaabah. Lepas pada tu barulah ada hukum puasa bulan Ramadan.
kira-kira tahun yang kedua Hijrah, iaitu pada bulan Syaban di permulaan 18 bulan, selepas 18 bulan berhijrah. Lepas tu dia petik daripada Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, adakah difardukan ke atas umat ni sebelum puasa bulan Ramadan tu apa-apa puasa, adakah? Dia kata jumhur ulama mengatakan bahawa tidak ada satu pun puasa yang wajib sebelum puasa bulan Ramadan. Tak ada. Hak wajib tu tak ada. Kalau ada pun sunnah, dia tidak fardu. Hak fardu ni start dengan hadis hak mula-mula berhubung dengan firman Allah SWT ni daripada Ibnu Abbas. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Jadi maknanya orang-orang sebelum daripada kita ni ada dah difardukan puasa, bukan kita ni hak mula-mula. Itulah hak maklumnya. Tetapi cumanya hadis ni tak kembang. Itu masalah. Dengan sebab ada seorang Ali bin Husain bin Waqid, dia ni perawi dhaif. Kalau boleh buat hujah ni, kita boleh kata sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kamu tu diwajibkan lagu mana? Jadi seseolahnya di peringkat permulaan ni, zaman Nabi SAW, bila sembahyang Isyak, katakanlah hari ni puasa, tak buka puasa, tak makan. Siapa selesai sembahyang Isyak, tak boleh makan dah lah. Kalau dia makan sebelum sembahyang Isyak, makan dulu, buka puasa dulu kau. Sembahyang Maghrib, lepas sembahyang Maghrib makan kau. Tak apa, sembahyang malam tu boleh makan. Boleh bersetubuh, boleh minum, apa boleh lah. Tapi kalau dah sembahyang Isyak, berdasarkan riwayat ni, sebab ada salah lagi riwayat, kalau dah sudah tidur, tak kira tak insya lagi. Kalau dah sudah tidur, bangun tu tak boleh makan. Jadi nak makan ni sebelum tidur. Kalau dah makan sebelum tidur, minum ke apa, tak apa lah. Lepas tidur bangun pula nak makan pula, tak apa lah. Gitu, ada dua Sini riwayat ni kata bila selesai sembahyang Isyak, dia tak makan lagi. Haramlah makan, minum dan bersetubuh ke atas mereka. Jadi kena puasa tu sampai ke malas Maghrib esok. Jadi seseolahnya Imam Abu Daud nak mengisyaratkan dengan hak ni, kata difardukan seperti orang dulu tu puasa lagu ni lah. Yang ni kalau dah sembahyang Isyak, kalau dah tengah malam lah maksud, tak makan lagi, kena puasa esok sampai ke esok kan, sampai ke malam esok. Gitulah kira-kira. Hak ni cerita hak dulu. Orang Islam pun satu peringkat ada dia amalkan juga. Ramadan dah tu, puasa Ramadan dah. Jadi kena puasa sampai ke esok. Tiba-tiba dalam keadaan begitu, adalah salah seorang sahabat ni, dia mengkhianati diri dia. Menyalanggar, nak menjadi hikmah. Dia ada hukum lain untuk kita, untuk orang lain. Dia hanya setubuhi isteri dia. Dia hanya sudah sembahyang Isyak dah, tapi tak buka puasa lagi. Buka puasa tu tak lagi. Lepas tu dia setubuh dah. Jadi Allah SWT boleh jadi berlaku gini-gini kepada sahabat tu, ada hikmah dia. Tak boleh kita kata sahabat tu kurang, lebih kurang kita, teruk lagi pada kita, langgar perintah Tuhan gitu. Tak boleh dia kata gitu. Biadab orang panggil. Cara ahli sunnah ni dia sopan beradab dengan sahabat. Ibnu Abbas kata di sini, Allah nak bagi kemudahan kepada orang-orang lain. Orang hak baki lagi orang lain-lain. Dengan sebab berlaku kepada dia gitu tu, maka ada Tuhan boleh bagi satu kurnia, satu kelebihan, keistimewaan. Kemudahan lagu mana? Tak apa. Tidur ke apa dia, lepas tidur tu tak buka puasa lagi, boleh nak makan. Ataupun sembahyang Isyak dah ke baru buka puasa, boleh. Tak apa. Itu kemudahan. Tuhan nak beri rukhsah, satu kelonggaran dan manfaat untuk kita. Jadi kita pun rasa ini satu kelebihan yang diberikan kepada kita umat Muhammad. Hak dulu Islam juga, tapi Tuhan tidak nak gitu. Kenapa lah hikmat dia? Dia buat susah dulu. Nak suruh kita serah kemudahan hak dia. Jadi hak sahabat berlaku tu, langgar tu kena ayat. Dia tu manusia, walaupun sahabat lebih pun ada salah. Salah pun kerana kesalahan dia tu, kemudahan kepada orang lain. Kerana kesalahan dia tu dapat kemudahan kepada orang lain. Banyaklah. Antaranya nak menunjukkan dia tu manusia. Ni sahabat-sahabat dia berjaya pun boleh ikut juga Islam. Dia pun salah seperti kita juga. Kadang-kadang tu makna kita pun tak ada buat kesalahan seperti dia, tapi dia berjaya. Jangan tengok kejayaan ini dari satu sudut saja. Jadi Allah SWT nak bagi kemudahan. Dari waktu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Tuhan tahu. Jadi bukan sorry. Termasuk dalam riwayat lain disebut Sayyidina Umar pun ada berlaku gitu juga. Sedih dia. Jadi kalau kepada kita ni orang biasa, kalau ada kesalahan jangan kecewa sangat. Orang lebih besar lagi daripada kita ada melakukan kesalahan juga, tapi dia tidak putus asa. Jadi hak ni termasuk dalam hak Allah SWT bagi manfaat lah. Latar belakang dia, cerita asas silahnya, inilah antaranya. Kerana ada hak kena. Lepas tu selagi hadis daripada Bara, katanya orang pada masa tu bila sudah berpuasa pada masa Nabi lah, satu ketika dulu pada masa Nabi, bila dia tidur, dalam riwayat ni tidur, dia tak makan lagi, dia tak boleh lah buka puasa. Lepas tu kalau dia khabar pun, dia sedar pun kena puasa tu, malam tu tak boleh makan sepanjang malam, pagi, tengah hari sampai petang esok tu baru boleh buka puasa. Ni cerita dulu. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia sebut nama sini, Sirmah bin Qais. Dia
Daripada kerja balik, pergi jumpa dengan bini dia. Dia hanya puasa. Dia pun tanya, ada sesuatu kepada kamu? Yang ni makanan lah. Bini dia kata, tak. Tapi tak apalah, isteri dia kata tak apa, dia pergi carilah, cari makan untuk suami dia. Pergi cari makan. Dia pun pergi. Yang ni duduk tunggu ni jenera. Bila bini dia balik, bini dia kata, Allah sudah kerja dah lah. Jenera dah pula tu. Jadi dah muka hukumnya pada masa tu, kalau tak buka puasa sebelum tidur, kalau dah tidur sedar pun kena puasa tu sambung. Jadi sampai keesok hari tu tak ada petang, tengah hari tu rebah dah pasal dianya buat kerja sepanjang hari di kebun dia. Lalu orang pun ceritalah peristiwa ni kepada Nabi SAW. Nabi pun ada ayat tu. Ni baca ayat ni, wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Seterusnya sampai kepada al-fajr, min al-fajr. Jadi keharusan itu sampai kepada fajar sadiq. Banyak benda pengajaran dalam hadis ni. Antaranya sejarah tadi tu, sejarah kita tak ada dah, hukum ni tak ada dah. Bila tak ada dah tu. Yang kedua, kemesraan suami isteri. Dan kemesraan ni kita tengok di zaman Nabi SAW, walaupun dalam kitab fiqh sebut lagu lain, itu cerita lain. Kenapa hak tu? Hak zaman Nabi SAW, masak rumah, siapkan makanan orang perempuan. Sebab yang anda sebut gitu tu, kadang-kadang orang yang nak ikut cara sunnah, cara Islam betul, dia telajar sampai habis tu lelaki buat. Nak apa-apa beli kedai pun tu lelaki, masuk rumah pun kena tu lelaki, kena tanggungjawab dia semua. Lepas pada tu bini duduk saja, duduk tidur, guling galak atas katil dah, make up rumah, comel diri tu, hak lain semua. Itu semua suami. Oh, penat lagu tu. Lagu tu lelah jelek lah tu lelaki dah. Tak kena tu. Tu dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh ni dia nak ayat hak sebenar. Hak. Maknanya perempuan boleh kalau dia nak buat lagu. Boleh. Tetapi hak kebiasaannya mengikut uruf. Uruf hak zaman Nabi yang dipakai. Sebab uruf tu dipakai juga dalam syariat. Iaitu perempuan yang cara benda-benda lagu ni. Bukan lelaki. Jadi uruf tu dia mengatasi hak. Cuma nak kiranya, kalau nak kira hak sebenar dari segi hak dalam mahkamah, kalau dia dakwa nak, dia boleh. Mana kita terikat atas persetujuan kita lah, kerana persetujuan kita. Bukan mana asal tu syariat ni menetapkan lagu tu je, tak ada dalil lagu tu. Bahkan amalan Nabi SAW sendiri pun bila balik rumah dia tanya, ada ke dia nak makan. Kalau dia sendiri wajib atas dia tanya ke dia, bini dia tu kena tanya dia, no. Bukan dia tanya bini dia. Menunjukkan benda-benda lagu tu, urusan-urusan rumah ni, makan minum isteri. Itulah uruf di zaman Nabi SAW. Ni suami belaka, kita pernah tengoklah siarkan lagu ni. Ada lagu ni buat, tak kena tu, tak kena. Jadi isteri dia pergi cari. Dalam setengah-setengah riwayat dia sebut sebenarnya tak ada makan apa yang bini dia nak pergi cari. Dia buat kelik dah, wah kemah. Ni dalam riwayat dia ada sebut. Tapi dia puas dah makan wah kemah. Dia kata wah kemah bakar dah perut aku, kata dia dah. Mau pergi cari lah. Jadi bini dia pergi tu bukan pergi cari minta dekah ke tak, pergi nak jual. Nak jual, nak ambil gandum, nak makan roti kata lah, main wah kemah semacam ni. Sebenarnya dia ada aklik juga dalam riwayat. Jadi dia kata nak pergi cari ni, nak tukar tu lah. Nak tukar dalam bentuk pertukaran benda. Wah kemah nak tukar dengan gandum. Sistem benda dengan benda, sistem barter. Maknanya isteri itu memainkan peranan juga, tidak kata suami saja. Tidak kata suami saja. Lepas tu dia tertidurlah. Dia kata di tanah dia, di ladang dia. Bukan ladang dia sebenarnya, ladang tempat dia kerja. Dia ambil upahnya serman. Dia bukan ada ladang pun, tapi dia sebut ladang dia. Jadi makna ayat ni berkait dengan dia tadi. Dan lepas daripada turun ayat ni, siapa keluar dia, kita dapat ni. Inilah yang berlaku. Sebelum pada tu tidak.